Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Kita bawa Y16 hari ni. Kenapa? Sebabnya lama sangat tak onboard motor ni kan. Dan aku punya Z650 memang akan buat weekend lah. Mostly weekend. Mungkin kadang-kadang bawa pergi kerja. So starting for now aku memang banyak bawa Y16 lah. Itu tujuan kenapa aku beli motor ni, motor Y16 ni. Sebab untuk pakai 650 untuk pergi kerja, okay, not bad. Cuma overkill untuk aku. Aku tak perlukan motor yang laju untuk pergi kerja. Aku perlu motor yang santai, relax, yang chill-chill kan. Macam ni lah. Y16 ni tak laju mana pun. Okay. Tapi koderi sedap. Siapa yang belum tengok aku kan, belum follow aku, motor ni memang dah banyak dah aku buat. Dari segi luaran kan, memang banyak benda aku buat. Suspension pun dah upgrade depan belakang. Ni mana helmet ni? Aduh. Korang kan, walaupun dekat ke apa ke, pakailah helmet. Sebab jalan tar ni dia tak kenal siapa. Slow ke, laju ke, jatuh sakit, still sakit. So pakailah helmet. At least kepala tu dilindungi lah kan. Aku dah lama tak bawa LC kan. Nanti kita bawa LC pula. Sebab LC most of the time memang ada aku pakai. Lagipun motor tu dah mileage dia dah 20,000 lebih lah, 20 lebih lah. So tak tahu lagi apa nak buat dengan LC tu. Banyak sebenarnya nak buat, tapi entahlah. Tak ada idea lagi nak apa future planning untuk LC. Untuk Y16 ni mungkin nak upgrade tayar. Aku dah tukar tayar Corsa Rosso Sport Rain, tapi tayar ni untuk daily okey lah. Aku memang pakai daily, tapi aku kadang-kadang keluar exit highway pun aku corner. Tapi tengok macam mana. Pakai ni pun okey je. Tengok aku relax. Pakai full face, pakai action camera ni. Ramai yang tanya aku pakai action cam apa kan. Aku pakai Insta360 S Pro. Bukan S Pro tu tau, yang lama punya, yang S Pro yang pertama lah. Still okay. Masih lagi relevan lah. Kalau kau tak ada budget untuk S Pro tu, boleh ambil S Pro lah, biasalah. Tapi masa aku beli ni, masa beli Insta360 ni, time dia baru keluar. So agak okey lah. Dengan harga tu lah, harga dia agak mahal masa tu. Sekarang dah harga dah murah gila lah. Standby lah gear. Hari ni hari Isnin, baru lepas naik cuti raya haji. So aku assume lah memang akan jam lah. Possible lah. Untung lah pakai Auto 5. Ni antara pertama kali aku nampak warna putih ni kat jalan. Sangat rare warna ni. Warna kelabu putih tu kan. Selalu ada biru. Warna sayan tu banyak-banyak aku tengok. Yang V2 ni, Auto 5.
725. Member relax je. Kita pun relax lah. Oi, tak jam lah sini. Balik. Aduh, naik bukit habis aku. Bye, Abang 25. Foto cantik Oh, lawa. Oh, peninggalan. Abang ni jaket pun tak pakai, apa tak pakai. Kental Mungkin kira kulit biawak kot. Sila bang. Saya nampak abang toleh ke kiri tu. Terlalu sempit. Alright, dah sampai UPM. Hopefully tak jam. Allah, betul saya bang. Kita punya cover set sama, cuma berwarna purple lah. Helmet pun lah bang. Saya pakai helmet full face hari ni. Helmet sama dah dengan saya. Tak jam lah. Alhamdulillah. Selalunya kalau reda dekat highway, jalan masuk ni dia jam kau. Tapi tak apa, motor tak ada hal. Cuma pakai Z lah, aku rasa macam risau sikit. Dia akan itu.